Aku baru je berjaya hidupkan semula Nissan Sentra N13 arwah ayah aku. Lepas bertahun-tahun parking, memang sayang kalau bateri baru ni flat balik. Aku memang nak jaga kereta ni elok-elok sementara proses nak cantikkan dia masih berjalan. Tapi masalah kereta hobi atau kereta lama ni bukan kita nak pakai hari-hari. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu baru start enjin. Bila lama sangat tak hidup, bateri tetap ada penggunaan arus yang kecil. Lama-lama bateri jadi weak, lalas flat balik. Harga bateri sekarang dah lah mahal, tahu tak? Sekali tukar 200-300 juga habis duit. Sebab tu aku pasang bateri cut off switch ni. Senang kalau aku tahu kereta ni nak parking lama, aku pusing je switch ni untuk disconnect sambungan bateri. Nak guna semula, pusing balik. Settle. Pasang pun senang, connect je salah satu dekat terminal bateri ni. Asalnya aku memang nak pasang kat terminal negatif, tapi ruang bawah hood ni agak sempit. Jadi aku pasang dekat terminal positif. Sebenarnya dia ada sekali dengan voltmeter, tapi untuk projek ni aku tak sambung dulu. Aku nak cepat-cepat settle pasang cut off switch ni, nak kejar balik nilai pula. Jadi aku pasang function basic dia dulu. Setakat ni sangat membantu. So kalau korang ada kereta lama, kereta projek, kereta malam minggu atau kereta yang selalu parking lama, aku memang cadangkan korang pasang bateri cut off switch ni. Harga dia jauh lagi murah daripada sebiji bateri kereta baru tu. Aku letak link kat bawah, korang check lah berapa harga korang dapat.